Okey, siapa yang berminat Iris tahun 2020 full spec premium punya. Yang ini nak jual secara loan pun boleh, nak beli cash pun boleh. Okey. Full loan bulanan 440. Zero muka gaji 1500 boleh cuba dah. Okey. Yang ini premium tau. Paling penting kereta ni full service record dengan Proton Service Center. Cantik dia menjaga servis. Jom kita servis sikit. Okey, untuk pengetahuan kereta ni baru sahaja sampai, belum basuh lagi, belum cuci. Ada part kita nak pergi tukar, ada part juga kita nak hantar cat. Okey. Contoh macam lips ni patah, nanti kita akan buat balik. Okey. Lepas tu dekat tepi ni pun ada cala lagi. Mana tadi? Dekat sini ada cala. Ni semua kita akan buat balik. Tak ada accident major. Dia just cala-cala, patah sikit-sikit. Nanti semua kita akan buat balik. Kita akan buat at least 95% macam kereta baru. Okay. So yang paling penting kereta ni full service record dengan Proton Service Center. Jom kita servis sikit bahagian dalam dia. Kita tengok sikit buku servis dia. Okay. So dia datang dengan half leather. Okay. Mileage dia 91,000 sekarang ni. Okay. Last service dulu bulan 12. Bulan 12. Okay. 84,000. So kereta ni jaga cantik. Tapi warranty dengan Proton dah habis lah, sebab dah lebih 5 tahun kan. Tapi kita akan extend 3 tahun warranty. Saya ada cover bagi engine, gearbox, aircon, ECU, ECM selama 3 tahun. Okay, ni semua ada hitam putih. Datang dengan push start button, reverse camera pun ada, multi steering control pun ada. Okay. So yang ini siapa yang nak beli secara tunai, harga dia 30 lebih. Bawah 35,000 boleh dapat cash. Tapi siapa yang nak masuk loan, make sure gaji 1,500 ke atas buat dapat pinjaman penuh. Okay, seat dia semua cantik lagi, kemas. Okay, ada line bahagian tengah ni. So yang ni memang berbalik kalau siapa yang nak mencari kereta-kereta kecil. So yang mana nak mendapatkan info pasal kereta Iris ni lebih detail, terus sahaja masuk ke profile saya, ada nombor, link dekat situ, tekan saja. Okey, terus ke rumah hijau saya. Nanti kita sembang, saya hantar gambar secara personal, saya buat kiraan one by one. Okey, so siapa yang nak mencari kereta terpakai boleh cari saya Syahrin di Maf Auto. Assalamualaikum guys.